Okay, benda paling penting sekali selepas kita buka DB ke, buka MCB ke ataupun kita tukar MCB, kita kena pastikan kena ikat sekali lagi untuk semua main switch, ESCB, MCB, terminal neutral. Hijau pasal bila kita dah usik DB ni, kita dah usik aksesori dekat DB ni, biasanya bila kita dah usik dia akan jadi longgar, skru ni akan jadi longgar. Jadi kalau kita dah siap buat kerja dekat DB ni, kita tak ikat balik, kita tak ketatkan balik, biasanya ada satu atau dua skru yang longgar. Nanti ada sparking lah. Bila sparking, kalau biar kabelnya akan terbakar hujung dekat skru tu. Dan satu lagi, bil elektrik tinggi lah. Pasal bila kabel longgar, dia terpaksa pakai elektrik banyak. Bila pakai elektrik banyak, bil tinggi lah. Jadi setiap kali selepas kita buka DB ni ke, kita dah usik DB ni, dah siap, kita kena ketatkan balik untuk semua ni. Main switch, ELCB, MCB, terminal neutral dengan hijau. Kenapa tak? Ni longgar. Kita posisi skru dia longgar. Sedangkan kita tak usik pun kabel hitam tadi. Kita usik kabel biru. Tapi dia longgar. Sebab tu kenapa kita kena setiap kali kita usik barang-barang dekat DB ni, kita kena retighten balik, kena ketatkan balik untuk semua ni. Kena rapatkan sikit semua. Kalau dah ketat tak apalah, kalau yang longgar kena ketatkan. Ni pun longgar.